Yang di-Pertuan Agong YDPA ada 3 bidang tugas iaitu kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan juga kuasa kehakiman. Kali ni kita akan fokus kepada kuasa perundangan. Salah satu kuasa YDPA ialah memberi perkenan kepada rang undang-undang. Okey, mula-mula menteri ataupun kerajaan akan buat cadangan untuk buat undang-undang baru. Contohlah kan nak buat undang-undang pasal pendidikan ke, pasal cukai. Cadangan nak buat undang-undang ni kita panggilnya sebagai rang undang-undang RUU. Lepas tu cadangan ni dibawa ke Dewan Rakyat. Maka dalam Dewan Rakyat, ahli parlimen diorang akan bincanglah sama-sama. Sama ada setuju ke, tak setuju ke ataupun ada apa-apa yang perlu diubah ke daripada cadangan undang-undang tu. Kalau majoriti setuju, maka luluslah rang undang-undang ni di Dewan Rakyat. Lepas tu, rang undang-undang ni akan dibawa ke Dewan Negara. Time ni senang pula akan semak macam double check lah kan. Kalau Dewan Negara setuju, maka dikira luluslah juga rang undang-undang ni di Dewan Negara. Akhir sekali barulah rang undang-undang ni sampai dekat YDPA. Maka YDPA akan bagi perkenan ataupun sign. Bila YDPA dah bagi perkenan, maksudnya rang undang-undang ni ataupun asal-asalnya kan ianya hanyalah satu cadangan. Akhir sekali dapat jadi undang-undang rasmi negara setelah YDPA memberi perkenan. Kat bawah kuasa perundangan untuk YDPA ni ada banyak lagi, tapi kita akan bincangkan di next video. Jadi jangan lupa untuk follow akaun Sejarah Cikgu Farah, okey?